30 hari 30 resipi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Kak Gorgeous Memasak. Hari ni kita nak masak banyak sikit untuk 15 ke 20 orang sempena bulan puasa kan. Okey, sediakan bahan-bahan, boleh tengok dekat caption atas tu. Sediakan blender, masukkan 2 biji bawang besar, banyak ni sebab nak masak banyak kan. 6 biji buah keras. Buah keras ni boleh tengok je kat kedai ada jual, pasar raya pun ada. So bawang putih kita masukkan air secukupnya, masukkan pula rempah kari ikan dan juga rempah kari daging. Campur 2 rempah kari ni sebab nak bagi rasa lagi sedap. Okey, panaskan minyak dalam periuk. Ni ambil periuk besar sikit sebab banyak kan. Okey, tumis bawang yang kita dah hiris-hiris dan juga 4 sekawan bunga cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis dan buah pelaga. Masukkan pula serai dan juga halia dah kita ketuk-ketuk je. Daun kari jangan lupa. Okey, masukkan semua bahan-bahan, kacau rata sampai dah naik bau. Masukkan bahan yang kita dah kisar tadi. Okey, jangan tengok pelik sebab memang dia kuantiti dia banyak. Hari ni kan nak masak banyak. Okey, 2 biji kentang potong dadu macam ni, masukkan juga 2 sudu besar cili kisar. Ni nak bagi warna lagi cantik. Dah pecah minyak, boleh masukkan pula kerang, ayam ataupun apa jenis protein yang korang suka. Ini ada kerang dengan ayam ni. Nak letak daging pun boleh, tak ada masalah. Okey, kacau rata dan menggelegak-menggelegak. Masukkan lebih kurang 4 ke 5 sudu gula perang. Lepas tu boleh terus masukkan santan. Santan ni lebih kurang 500 ml macam tu. Banyak sikit kita pakai hari ni. Okey, masukkan ke semua bahan-bahan ni. Tak habis lagi santan ni keluar ni. Banyak sangat sebab 500 ml kan. Okey, kita picit-picit sikit kotak tu, jangan bazir. Banyak lagi dalam kotak tu. Okey, tak habis lagi kita picit-picit kotak santan ni. Lepas tu kacau-kacau rata lah. Macam biasa memasak, kena kacau-kacau lah, kita dah hangit pula. Okey, terus masukkan berbola ikan kita, kek ikan kita dan juga tahu kering ni. Tahu kering nanti boleh tengoklah banyak mana. Korang nak letak banyak pun boleh, nak kurang pun boleh. Kalau tak suka boleh skip. Lepas tu jangan lupa perasakan mi kari kita. Nampak dia dah menggelegak dah banyak. Nanti letak air secukupnya. Nak agak-agak cair, buburlah banyak sikit air. Okay? Kalau nak pekat, kurangkan air. Masakan dah siap, boleh hidang mi. Nanti korang celur je lah. Tauge saya tu semua celur-celur je. Sekejap je. Okay, dah siap. Jangan lupa cuba tahu. Bye.